Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Hari ni kita sambung lagi dengan update 20 berapa ya hari ni? 28 September 2025. Jadi ini adalah charting untuk Bitcoin for hour. Apa yang kita dapat lihat kat sini dari resistance line kat sini, dia masih tak tembus ya. Market agak boring sejak 26 September 26 September sampailah ke hari ini 28. So jadi 2 hari yang sideways lah. Setelah dia buat terjunan Pandalela Rinong, dia buat sideways selama 2 hari. Hari ni hari Ahad. Market dekat US pun hari Ahad, seluruh dunia pun hari Ahad lagi. Kecuali itulah Jepun lah. Mungkin dah nak sampai ke hari Isnin. Jadi ini bigger time frame lah. Bukan bigger time frame. Ini kita zoom out lah untuk 4 hours. Masih lagi bearish. Dan daripada resistance ini juga, minor resistance ni, saya zoom in ya. Saya buat minor resistance ni sebenarnya dari charting 1 hour, tapi dari 4 hour pun dia tak lari banyak. Okay, dari sini sejak dia pengumuman penurunan kadar interest rate oleh FOMC, Federal Reserve USA, sejak dia naik sikit, lepas tu dia turun mendadak, turun lagi. Kita tengok volume pun memang bearish lah. Selling off. Jadi harga nak ke mana lepas ni? Dan sekarang dia bermain di atas support ni. Support ni adalah dari resistance. Saya zoom out. Okay. Sejak daripada sekitar Mei lah. Mei sampailah ke Julai. Lepas tu dia buat ATH. Jadi sekitar resistance di Mei ni, Mei sampailah Julai ni, dia test balik ya resistance tu. Jadi resistance line tu kita boleh lukis straight line di kawasan harga 108,000 ni, maka dia jadilah support. Dan support tu sekarang ni tak dapat dipecahkan lagi lah. Wick pun dia tak bagi ke bawah. Jadi nak kata harga biasalah mengikut liquidity. Sekejap ya, mungkin saya boleh tunjuk untuk website. Website liquidation heat map. Kita boleh tengok liquidation, kawasan liquidation untuk Bitcoin lah. Jadi sebenarnya saya terfikir liquidation ni apa kalau kita nak gambarkan dengan real life, mungkin boleh dikatakan dengan macam kita makan gula, tapi mana yang kalori membakar dulu, gula ke lemak? Of course lah gula kan, baru dia boleh bakar lemak. Sebab tu kita disarankan untuk kurangkan gula, sebab gula tu meningkatkan insulin dalam badan dan menyukarkan pembakaran lemak lah. Jadi itu yang boleh saya kaitkan dengan liquidation dengan price action. Liquidation tu macam sebab liquidation ni adalah mostly daripada futures lah, perpetual futures contract dekat Bitcoin. Jadi diorang bukan beli spot, diorang macam trading ikut margin lah. Kadang ada yang 100x, 1000x, 500x. Itulah saya boleh katakan dia macam tu. Dia kena hilangkan liquidity untuk perpetual futures contract ni, barulah boleh di effect spot price action. Okay, macam gula lah. Kita badan kena hilangkan, kena habiskan penggunaan tenaga oleh gula tu dulu, baru boleh membakar lemak. Okay, saya terfikir macam tu lah. Ni untuk 24 hours. Ada di saya ubah ke seminggu punya lah. Seminggu. Ada atas dan bawah tapi apa yang kita boleh lihat dekat sini, yang paling kuat sekali dia menarik ke bawah lah. Tapi sejak saya buat video ni, saya tunjuk liquidation dia harga dia bergerak bertentangan ya. Apa yang saya perasan lah dalam seminggu lebih ni saya buat video,
Bila liquidation banyak kuat kat bawah, dia bergerak ke atas. Tapi bila liquidation kuat kat atas, dia bergerak ke bawah. Dia tak tahu sebab market bukan kuasa kita. Kita hanyalah menumpang kepada trend sahaja. Jadi apa yang saya boleh rangkumkan kat sini paling kuat adalah di sekitar kawasan 108,166 dan kedua kuat mungkin di area sini lah 114,000. Seperti yang kita tengok tadi, sebab dia berada di support, kalau dia pecah support tu, yalah mungkin dia ke bawah. Sekejap, internet saya lambat pula hari ni. Dia akan ke bawah dan saya perasan dia boleh mungkin jatuh ke area sini lah, paling dekat 107 dan 106,000 sebab ada kawasan fair value gap. Tak apa, itu nanti. Tapi harga sekarang boleh dikatakan berada di kawasan support lah. Dan dia pun berada di kawasan fair value gap sini lah. Saya tarik dari sini sampailah ke sini. Fair value gap adalah liquidity juga. Jadi price action akan bergerak ke arah liquidity. Dan memang boring 2 hari ni. Tak apa. Bagi saya nak kata macam mana macam tu lah, market boring. So sebab tu saya lebih kepada swing trade. Saya bukan intraday. Kalau intraday ni kadang kena cari yang itulah, market yang volume dia bergerak laju ke, macam stocks lah, ada yang kena ada screener. Kalau macam crypto ni macam saya tak mencari lagi, tak jumpa lagi screener yang boleh bagi data macam percentage ikut hourly punya percentage naik ke turun ke. So nak tahu volume tu boleh affecting satu kripto tu agak susah lah. Kalau berbanding dengan stocks, mungkin ada screener yang dah establish, macam interactive broker ke, macam tu lah. Untuk kripto ni saya tak jumpa lagi. Mungkin ada interactive broker pun semua tu, tapi saya setakat ni memang swing trade dulu. Kalau jatuh saya beli, kalau tinggi saya jual. Itu je lah. Okay. Lepas tu apa yang boleh ditunjukkan hari ni, crypto bubbles, sentimen kepada hari ini. Sekejap slow pula internet. Kalau dibandingkan dengan 24 jam yang lepas, BTC macam tu lah. Dia sideways je, 0% tak bergerak. Tapi ETH negatif 0.6, BNB negatif, SRP, SOL makin jatuh je. Untuk daily pula, tu negatif 15% kau. Hari tu kau main. Tak silap saya macam naik 80% macam tu lah. ZAC ni pun macam dari hari tu lagi hijau. Maker, MKR, MyX ni saya tak tahu apa. Tapi yalah, market sideways kan. Hari Ahad pula tu cuti, orang pun rehat, orang tak trade. Itulah rangkuman daripada hari ni. Kalau apa ni, market sideways macam ni boring, saya pun tak tahu nak update apa. Macam tu je lah. At least tak apalah, semalam pun saya tak buat video. Hari ni saya buatlah satu. Alhamdulillah, saya punya subscribers kat YouTube pun tiba-tiba naik sampai 42. Terima kasih yang follow. Hari ni macam naik berapa orang? 8 orang ada kot hari ni. Alhamdulillah. Mungkin dia dapat rentak sikit. Terima kasih yang follow, subscribe. Untuk yang tengok di TikTok, saya rasa saya tak post video penuh di TikTok. Akan post snippet je. Tapi video link YouTube ada di bio TikTok. Terima kasih kepada support. Tadi pun ada dapat komen yang macam nak belajar personal coaching. InsyaAllah lah, kalau ada banyak banyak permintaan, bolehlah dia buat. Tapi saya rasa share macam ni lagi best. Kalau boleh pun saya buatlah macam masterclass ke. Saya buat video panjang ke, 2 jam ke 3 jam.
boleh ajarlah apa yang saya tahu. Saya bukan tahu apa pun. Tahu-tahu macam tu je lah. InsyaAllah kita jumpa esok hari. Jangan lupa subscribe kepada YouTube channel ni. Follow TikTok account saya sama juga. Nama dia Duit Bitcoin Halal. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.